Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairul hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Amma ba'd. Wa laqad yassarna al-Qur'an lidhikri fahal min muddakir. Khairun nas man ta'allama al-Qur'an wa 'allamahu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita sambung kelas kita dengan ayat 67 dan sampai 69 insya-Allah. Tapi sebelum itu kita ulang kaji dulu ayat 63 sampai 66 pada 2 minggu yang lepas. Saya baca, anda tarjim. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa idh akhadna mitsaqakum Dan ingatlah ketika kami telah mengambil perjanjian kamu wa rafa'na fawqakumut tura. dan kami telah mengangkat ke atas kamu gunung Tur. Mengangkat ke atas kamu, boleh mengangkat atas maknanya bukan angkat orang tu lah kan, maknanya angkat Gunung, okay, gunung ke untuk atas. atas itu maknanya yang kena faham bukannya maknanya angkat orang itu ke atas Bukit Tur, tapi Bukit Tur tu diangkat ke atas orang. Rafa'na tu angkat boleh, meninggikan boleh lah, meninggikan maknanya diangkat lah. Khudhu ma atainakum biquwwatin. Telah berikan kepada kamu dengan teguh, Khudhu dengan kuat, khudhu maksudnya khudhu, dengan khudhu tak ingat ah. Ambil ke? Ah, pegang, kalian peganglah, pegang, pegang. Yang ambil, teguh lah. ambil lah, ambil khudh, ambil, ambil. Kalian ambil lah, kita tukarlah kalau ramai tu kita tukar kepada kalian, senang kot nak ni. Kalian ambil, kalian ambillah ma atainakum biquwwatin. Apa dia? Perjanjian apa kamu Ha? kalian ambillah dengan kuat. Ma Apa yang atainakum. apa ka- apa yang kami telah berikan kepada kamu. Okey, ma tu apa? Atainakum ku yang kami telah berikan kepada kalian. Pada kalian Biquwwatin, biquwwatin. dengan teguh. Dah ambil perjanjian dia kan, jangan kena ikut perjanjian dengan teguh. Dengan kuat, dengan kuat. Tegur pun boleh lah, tapi dia lebih maknanya dengan kuat. Ambillah Kuat. perjanjian, ambillah apa yang kami telah berikan kepada kalian dengan kuat. Merujuk kepada mithaq lah, perjanjian. Wadhkuru ma fihi Dan ingatlah kalian apa yang di dalamnya. la'allakum tattaqun. Mudah-mudahan kalian bertakwa. Okey. Ayat 64. Thumma tawallaitum min ba'di dhalika. Kemudian kalian telah berpaling dari sesudah itu. Okey. Thumma apa maksud dia? Thumma. Kemudian Dan apa beza dengan fa? time lapse dia lagi terus. Like dia tak ada Mana yang lagi terus? fa. Fa tu maknanya terus. Kan? Thumma tu dia maknanya telah berlalu masa yang panjang. Dia kemudian juga. Tetapi telah berlalu masa yang panjang. Falaula fadlullahi alaikum wa rahmatuhu. Maka Ustaz, yang fa tu boleh dipanggil maka ke? Ya, maka. Ha, maka. Okey. Falaula fadlullahi alaikum wa maka rahmatuhu. maka jika bukan kekurniaan daripada Allah ke atas Ulang balik. kalian, Maka.
Maka jikalau bukan kurniaan Allah ke atas kalian, Okey. Rahmatuhu. rahmatu dan rahmatnya, Okey. Lakuntum minal khasirin. pasti kalian daripada orang-orang yang rugi. Orang-orang Pasti kalian daripada orang-orang yang rugi. rugi. Apa kuat tu? Ada bunyi enjin. Puan Rahimah. Oh, okey. Saya mute kan. Sebab tak ingatkan dia yang bercakap. Okey, ayat 65. Wa laqad alimtumul ladzina i'tadaw minkum fis sabti. Dan sungguh pasti kalian telah mengetahui orang-orang yang mereka telah melanggar dari kalian pada hari Sabtu. Okey, wa laqad tu maksudnya wa tu dan laqad tu apa? Laqad. Sungguh benar-benar pasti. Okey. Itu makna translation, dia punya direct translation. Laqad ini dia adalah penekanan. Dia ada dua penekanan dekat sini. Lam dan juga qad. Laqad. Jadi kerana itu ulama tafsir ada yang mengatakan kalimah laqad ini adalah kalimah sumpah, qasam. Laqad. Maknanya apabila laqad itu maknanya Allah nak bagi tahu sesuatu yang penting. Itu termasuk dalam bahagian tafsir lah. Faqulna lahum kunu qiradatan khasi'in. Maka kami telah berfirman kepada mereka, jadilah kalian seekor kera yang hina. Kera yang hina. Ramai, jadi bukan seekor lah. Maknanya qiradatan tu sebagai kera yang hina. Sebagai, bukan seekor. Kadang-kadang dia jadi seekor. Okey, ayat terakhir untuk ulang kaji. Lepas dah jadi kera tu. Faja'alnaha nakalan lima baina yadaiha. Maka kami telah jadikannya kera itulah sebagai peringatan bagi apa yang di hadapan mereka, di hadapannya. Baina. Di hadapannya, terjemah untuk kita sesuaikan dengan bahasa adalah pada zaman itu, orang yang pada zaman itu yang mereka boleh tengok benda yang dah ada hadapan, dia boleh tengok. So maknanya orang yang ada pada zaman itu, dia boleh nampak benda itu kerana dia berlaku di depan mata dia. Dia boleh tengok, oh anak Pak Samad jadi kera, kau tahu tak? Macam tu. Maknanya dia nampak benda tu kerana dia hidup pada zaman. Wa ma khalfaha. Dan apa yang di belakangnya. Di belakang ataupun di hadapan, maknanya orang yang datang kemudian. Wa mau'izatan lil muttaqin. Dan pengajaran bagi orang-orang yang bertakwa. Okey. Ataupun nasihat, pengajaran ataupun nasihat dia Saidina Umar dia ada cincin satu. Dia ada cincin satu. Dia tulis kat cincin tu kafa bil mauti mau'izah. Kafa bil mautil mau'izah. Cukuplah kematian itu menjadi nasihat. Maknanya kematian ini sebenarnya menjadi nasihat bagi kita. Bila kita tengok orang mati, ingatlah orang tu mati, nanti aku pun nak mati. Sebab tu kita digalakkan untuk pergi lawat orang mati, lawat orang sakit, pergi ke kubur. Untuk kita ingat bahawa uh, kita tengok orang-orang mati tu, bukan dia je mati. Kita pun tak lama lagi nak mati. Jadi dia menjadi peringatan kepada kita. Baik, kita sambung hari ini ayat ke-67 sampai 69. Okey. Saya baca dulu. Wa idh qala Musa liqaumihi innallaha ya'murukum an tadhbahu baqarah qalu atatakhidhuna huzwa qala a'udzu billahi an akuna minal jahilin qalu ud'u lana rabbaka yubayyin lana ma hi
قال إنه يقول إنها بقرة لا فارض ولا بكر عوان بين ذلك فافعلوا ما تؤمرون قالوا ادع لنا ربك يبين لنا ما لونها قال إنه يقول إنها بقرة صفراء فاقع لونها تسر الناظرين. Ayat 60, okay, 67. Ayat 67 ada 8 mufradat baru. Terjemahkan wa idh qala Musa liqaumihi. Dan ingatlah ketika mereka telah berkata. Siapa berkata? Musa telah berkata Ha? kepada kaumnya. Ha. Liqaumihi. Kenapa liqaumihi bukan liqaumuhu ke? Kan? Li harf jar. Li harfu jar, maka liqaumi dia tak boleh jadi liqaumu, liqauma tak boleh. Dan apabila dia mim itu baris bawah, hi itu pun baris bawah jugalah. Dia tak bolehlah liqaumihu. Tak kena. Kan? Innallaha. Apa? Sesungguhnya Allah. Sesungguhnya Allah. Kenapa innallaha bukan innallahu, innallahi? Isim Allah isim Inna. Apa dia? Allah isim Inna. Isim inna. Kan? Ah, Ataupun apa nasab. Inna ialah ya. nasab. Nasab oleh kerana itu kalimah yang selepasnya menjadi mansub. Eh? Innallaha. Huruf-huruf nasab. Inna anna ka anna. Laita la ila la'alla. Okey. Kalimah pertama pada malam ini ya'muru. Kum kita tahu kalian. Ya'muru. Ya'muru adalah dalam bentuk fi'il mudhari' yang maksud dia menyuruh. Ya'murukum. Jadi dia menyuruh, tapi sebelum itu dalam sebut nama Allah maka kita tahulah yang suruh itu Allah. Di dalam Quran dia kadang-kadang kita tak tahu siapa yang berkata. Kadang-kadang ini kita boleh agak, kita bolehlah tahu innallaha ya'murukum. Maknanya kita tahu sesungguhnya Allah dia menyuruh kalian. Tapi kadang-kadang dalam Quran tiba-tiba qala, tiba-tiba qalu, tak tahu siapa yang berkata. Jadi dalam itu dia akan menjadi perbincangan tafsir lah siapa yang berkata. Kadang-kadang Allah berkata, kadang-kadang malaikat berkata, kadang-kadang macam-macam lah, macam-macam. Jadi kadang-kadang dia tidak diberitahu siapa yang berkata, jadi bergantung kepada ulama tafsir bagaimana dia hendak mentafsir. Kadang-kadang itu kita boleh agak, kita boleh agak kerana yang berkata itu mungkin kata-kata tu kita Allah saja yang boleh berkata macam ni. Tetapi kadang-kadang tak boleh. Kadang-kadang boleh jadi Allah berkata. Kadang-kadang boleh jadi para malaikat berkata. Jadi dalam ini sesungguhnya Allah dia telah bukan telah, dia menyuruh ataupun dia memberi arahan. Perintahlah, perintah, dia memberi perintah amar. Sebab itu kita bahasa Arab dia panggil amir. Amir. Amir tu maknanya pemimpin, pemimpin yang memberi perintah, yang ada kuasa. Jadi kita dah telah lihat dah kalau amara fi'il madhi telah perintah, ta'muruna kalian menyuruh, kalian memerintah, ta'muru, dan kali ini ya'muru dia yang menyuruh. Dia menyuruh. Innallaha ya'murukum an. Ini kata penyambung lah. Jadi kita boleh terjemahkan sebagai untuk. Sesungguhnya Allah memerintahkan kamu untuk apa dia? Tadhbahu baqarah. Tadhbahu dalam bentuk fi'il mudhari'. Maknanya kalian sembelih. An tadhbahu baqarah. Kata dasarnya kita dah melihat dah zabaha itu. Hari itu yang betul menyembelih tengkuk. Sembelih lah. Sembelih tengkuk. Takkan sembelih kaki pula kan. Jadi yuzabbihuna, kita lihat dalam Baqarah 49, yuzabbihuna sembelih tengkuk, tapi waktu itu yang Firaun suruh sembelih tengkuk. Yuzabbihuna tu maknanya sembelih banyak kali. Tadhbahu ni maknanya dia sembelih sekali sajalah. Sebab kita ni bila kita sembelih binatang untuk kita makan ke, untuk kita korban ke, kita tak boleh nak tarik banyak kali kan. Sebab itu kita kena pastikan bahawa pisau tu tajam.
supaya kita bunuh tu sap terus kan. Sebenarnya dia dia um, me, menyembelih, mungkin kalau anda tak tahu menyembelih ataupun pancung adalah cara pembunuhan yang paling tak sakit. Paling tak sakit. Maknanya dia sakit tu waktu luka saja, tapi selepas itu bila dia dah putus itu dia hilang deria rasa. Dia hilang deria rasa. Jadi kerana itu cara sembelihan kita ni adalah cara yang paling humane. Sebab itu, dan juga kalau kita hukuman bunuh pancung itu adalah cara bunuh yang paling humane. Maknanya dia tak sakit. Tetapi orang yang tengok itu dia takutlah sebab nampak macam orang tu ada lagi bergerak, darah keluar membuak-buak kan. Tetapi itu adalah cara yang paling humane ni. Antazbahu baqarah, barulah jumpa surah Baqarah ni, jumpa perkataan lembu kan. Jumpa perkataan lembu, baru jumpa perkataan lembu kan. Baqaratun kan. Jadi oleh kerana ada huruf ta marbutah, maka dia spesifik kepada um, lembu betina kan. Jadi daripada baqarah, kata dasarnya baqarah, lupa pula nak highlight lembu atau kerbau kan. Kejap saya kalau tak highlight terlupa pula. Saya highlight kejap dia punya nota, nanti saya terlupa. Lembu. Okey. Baqarah, daripada kata dasar baqarah yang bermaksud lembu kan. Digunakan sebanyak 9 kali dalam Quran kan. Sama ada al-baqarah, kalau ni lembu lelaki lah. Lembu lelaki. Biqaratin ada makna lain lah, maknanya lembu yang banyak. Jadi ini adalah perintah Nabi Musa apabila telah difirmankan oleh Allah Subhanahu Wa Taala untuk beri perintah kepada Bani Israel pada waktu itu untuk sebelih lembu betina. Sebelih lembu betina. Tafsirnya, kalau tak tahu saya tafsir lah, tapi untuk jimatkan masa saya tak tafsir lah, melainkan kalau ada yang tanya, mungkin ada yang dah tahu maksud dia, tak perlulah saya tafsirkan. Inna Allah ya'murukum an tadhbahu baqarah. Jadi itu kata Nabi Musa. Qalu, qalu tu mereka berkata. Siapa mereka? Kaum Nabi Musa alaihi salam. Bani Israel lah pada waktu itu. Qalu, mereka berkata, atattakhiduna tu maksudnya apa? Adakah Adakah, ataupun kita panggil istifham. Istifham. kami Kami. Jadi kita nak terjemahkan tattakhidhu. Tattakhidhu adalah mengambil ataupun engkau menjadikan. Iaitu daripada kata dasar akhadha. Yang maksud mengambil. Di dalam bahasa Melayu apa macam tak kena kan, mengambil. Tetapi uh, dalam bahasa orang putih, do you take me as a fool? Dia, do you take me as a fool? Adakah kau nak take, ambil kan? Tetapi dalam bahasa Melayu, adakah kau nak ambil aku sebagai orang bodoh? Tak juga. Tak kena kan? Tapi bahasa Arab dengan bahasa Inggeris kena. Maknanya, adakah kau nak kita, jadi bila kita terjemah tu, adakah kau nak kata kami ni, adakah kau nak atatakhizuna huzwa, adakah kau nak ambil kami ni sebagai main-main? Atatakhizuna huzwa. Ittakhadha, kita dah belajar banyak dah kata dasar itu. Yukhadhu, ittakhadha, ittakhadhi, akhadta, akhadha. Sekarang kita ingat tattakhidhu. Jadi tugas anda untuk membiasakan dengan perkataan ni, bezakan. Yang ini maksud dia apa, ini maksud dia apa. Huzwa maksudnya olok-olok ataupun bermain-main. Bermain-main. Ini kita dah jumpa dah beberapa kali dalam iaitu Apa contoh dah ya, apa dia?
Oh, okey. Mengejek, mengejek, kan? Mengejek. Mengejek. Kau nak ejek kami ke? Adakah kau nak ambil kami ni kemudian kamu nak ejek? Kan? Kerana mereka apa Bani Israel waktu tu tak puas hati, kan? Apa kau nak main-main ni suruh sembelih lembu pula ni? Kan? Apa gunanya nak sembelih lembu ni? Kan? Yang ni kerana Bani Israel tu memang degil, kan? Degil. Kan? Dah suruh buat tetapi dia tanya kenapa nak kena buat ni? Kenapa kau main-main? Kan? Itu kurang ajarnya mereka. Kan? Orang Melayu pun kadang-kadang macam tu juga, kan? Kan? Kita pun bagi tahulah hukum-hukum kata sikit-sikit haram, sikit-sikit haram. Kenapa haram? Dia mempersoalkan. Itu maknanya Bani Israel tu. Kerana Yahudi, kan. Qala, siapa yang berkata? Alaihi Qala salam. Nabi Musa. Nabi Musa alaihi salam. Maknanya Nabi menjawab kepada mereka apabila mereka menuduh Nabi Musa mempermain-mainkan mereka, maka Nabi Musa kata a'udzu billahi an akuna minal jahilin. A'udzu ni sepatutnya kita dah biasalah, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Kan? Aku Maknanya berlindung. berlindung, kan? Aku berlindung. Aku berlindung kepada Allah lah. Sebenarnya kita meletakkan diri kita di bawah perlindungan Allah. Kan? Daripada kata dasar ain waw za yang maksud mencari perlindungan, berlindung, mempertahankan. Kita sebenarnya sekali bani itu perkataan a'udzubillah tu maknanya isti'azah. Ada kaitan ke lembu betina dengan andak lembu betina Samiri? Ya, memang ada kaitan. Memang ada kaitan kerana kaitan dia adalah uh, apa nama uh, mereka ini mereka ada rasa kecintaan kepada lembu betina. Nak tengok contoh, tengok Hindu sekarang dah. Kan? Cinta suka dekat lembu betina tu, kan? Kerana mereka jadikan lembu betina itu sebagai barang penyembahan yang dilakukan oleh golongan bangsa Qibti, bangsa Firaun, kan? Jadi apa uh, apabila kisah dia apabila mereka dah pindah tu, Samiri tu jadikan lembu betina, jadikan lembu betina. Jadikan lembu betina, dia buat patung anak lembu, lembu jugalah, anak lembu Samiri. Lepas tu ada yang sembah, ada yang tak sembah. Yang sembah itu kemudian telah mati, kita dah belajar dalam ayat-ayat sebelum ini. Tetapi ada lagi ada rasa kecintaan kepada lembu ni. Macam orang Hindu, kan. Dia maknanya dia pandang daripada lembu tu macam dewa, dewa. Tak boleh. Dekat India tu tak boleh, kita nak orang Islam pun tak boleh nak makan lembu. Lembu kat sana semua ada surat beranak. Jadi kalau orang Islam nak makan lembu, mereka kena ternak secara rahsia kat hutan ke maksudnya. Dan kalaulah mereka sembelih lembu dan diketahui oleh orang Hindu, boleh dibunuh. Kerana cintanya mereka kepada lembu itu, mereka basuh muka dengan air kencing, mereka buat rumah dengan tai lembu. Kalau lembu itu lalu dekat duduk dekat geril kereta api, tak boleh, kereta api kena berhenti. Tok Sami kena datanglah pergi pujuk lembu tu untuk bergerak. Jadi begitulah kecintaan mereka. Jadi untuk menghilangkan kecintaan mereka kepada lembu, maka mereka disuruh untuk sembelih lembu. Untuk hilangkan rasa sayang kepada lembu dengan cara sembelih. Sebab di Malaysia sekarang nak sembelih lembu kena ada permit. Kena ada permit ke? Saya tak tahu. Sembelih lembu je pun. Saya sembelih lembu tak ada minta permit pun, kan. Kedai mungkinlah kot. Jadi dia ada rasa cinta. Inilah cara-cara untuk menghilangkan rasa cinta kita kepada sesuatu yang salah. Contohnya, kadang dia ada rasa kat Kelantan kot, keluarga dia tak boleh makan barakuda, ikan barakuda. Ada keluarga tak boleh makan ikan tapah dekat Perak, keluarga dia tak boleh makan ikan tapah. Kerana konon-kononnya tok nenek mereka dulu telah diselamatkan oleh ikan tapah dekat sungai, dekat laut. Jadi keturunan mereka lepas tu tak boleh, keturunan kita tak boleh makan ikan tapah, dan itu adalah perbuatan yang haram kerana mengharamkan benda yang halal. Jadi kalau untuk bertaubat, mereka ni wajib makan ikan tapah.
dan wajib makan ikan bakar. Makan ikan tak wajib, kita tak suka makan ikan. Tak payahlah makan ikan, tetapi bagi mereka ini diwajibkan untuk makan ikan itu untuk menghilangkan rasa cinta mereka kepada ikan tapah. Dan begitulah juga kepada Bani Israel itu, nak menghilangkan rasa cinta itu, kan? Menghilangkan rasa cinta itu adalah untuk menghilangkan rasa cinta mereka kepada lembu itu adalah dengan sembelih lembu. Ha. Macam Nabi Ibrahim menyembelih Ismail nak buang kecintaan, boleh ke Ustaz? Bukan. Bukan adalah kecintaan. Kepada Nabi Ibrahim itu adalah ujian kepada baginda untuk taat kepada perintah Allah Subhanahu Wa Taala. Walaupun tak logik. Maknanya Nabi Ibrahim diuji dengan sesuatu yang tak logik. Bunuh anak untuk apa? Tetapi baginda bukannya nak hilangkan kecintaan kepada Nabi Ismail, tidak. Untuk latihan kepada baginda untuk taat tanpa soal. Baik. Itu kaitan dia. Jadi mereka nak kata, jadi mereka tuduh Nabi Musa main-mainkan mereka, maka Nabi Musa kata a'udzu billah, aku berlindung. Ada ayat billah tak ada kan? A'udzu dulu. Aku berlindung dengan Allah. Aku berlindung dengan Allah akan aku na minal jahilin. Aku na A'udhu tak habis lagi. A'udhu tu maknanya kalimah ta'awudz, kan? Kerana itu istilah isti'azah adalah a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Itulah perkataan a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Jadi surah Al-Falaq dan juga An-Nas dipanggil mu'awwizatain, dua surah yang melindung, dua surah pelindung. Kan? Kerana dua surah itu adalah surah untuk kita berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Taala untuk kita berlindung. Kalau satu saja mu'awwizah. Akuna a'udzubillah an akuna, aku menjadi. Yang ini maknanya isim kana lah. Ada banyak lah kita lihat isim kana sebelum ni. Kanu kuntum kana takuna kana takunu kunu akuna. Sekarang kita belajar akuna. Akuna. Minal jahilin, daripada orang-orang yang jahil. Dalam bentuk isim jamak yang masuk orang-orang yang jahil. Iaitu orang-orang yang bodoh. Orang bodoh, orang yang tak dapat mengawal emosinya. Kerana Arab ni dia, kalimah jahil tu maksudnya orang yang tak boleh kawal emosi sebenarnya. Ataupun tak boleh kawal hawa nafsu lah. Dia tak boleh, maknanya akal dia lemah. Kerana akal ini daripada akala. Akala tu maksudnya tali lembu. Tali yang ikat unta. Kan? Igal yang mereka ikat dekat tu. Sekarang ni dipanggil igal, mereka ikat kepala. Dulu tu digunakan untuk ikat unta. Jadi dalam bahasa Arab, akal itu adalah untuk menambat hawa nafsu. Menambat hawa nafsu. Maknanya hawa nafsu kita nak buat satu yang tak elok, akal kita yang kontrol. Dan kerana akal ini dia kena jadi pemimpin. Hawa nafsu memang nak macam-macam, tapi akal kena kontrol. Akan tetapi apabila akal tak dapat kontrol, maknanya orang itu adalah orang yang jahil, orang yang tak dapat kawal emosi dia. Maknanya dia nak ambil, dia nak dia ambil, kan? Dia ikut. Abu Angka ada cakap ke ni? Saya mute kan Saya mute kan sebab ni. Kalau nak cakap ni unmute balik An akuna minal jahilin, aku berlindung daripada Allah daripada jadi orang jahil. Kan? Aku tak macam kau yang jahil ni. Kan? Kau kata aku main-main, kau ingat aku ni orang jahil ke? Aku ni nabi, tahu tak? Kan? Aku berlindung daripada Allah untuk jadi orang jahil macam kamu ni. Apabila telah diberi kearahan, mempersoalkan. Ini cerita ni dah mulalah cerita tentang lembu ni. Ada pengajaran kepada kita. Jadi orang Yahudi sampai sekarang pun dia memang menunggu-nunggu lembu betina ni. Lembu betina. Nanti kita akan belajar kuning lah warnanya. Dia sebenarnya warna keemasan. Dipanggil heifer. Pada mereka apabila lembu ini akal tu isim. Akal tu isim. Ya,
Yaqilun aqala isim, yaqiluna perbuatan. Jadi bangsa Yahudi ni dia menunggu-nunggu kan, mereka pun tunggu Mesayah juga. Mesayah tu macam agama Kristian tunggu Nabi Isa. Kita tunggu Nabi Isa, kita pun tunggu uh, apa nama Imam Mahdi. Yahudi pun ada tunggu Mesayah dia juga kan, kerana dia tak terima Mesayah itu Nabi Nabi Isa. Jadi mereka tunggu Mesayah kan, Nabi daripada kalangan mereka yang terakhir itu. Mereka tunggu juga, dan tanda bagi mereka adalah apabila lahirnya lembu emas, lembu yang kulit keemasan. Nanti kita akan lihat apa sifat lembu itu, itulah yang mereka tunggu. Ha. Tetapi tak datang-datang. Tak datang lagi. Tetapi mereka, saya tak tahulah dah berjaya ataupun tidak. Mereka telah buat cloning. Buat cloning maknanya mereka gunakan teknologi untuk menzahirkan lembu emas itu. Lembu yang keemasan, lembu kulit keemasan, cantik. Cantik. Macam kita tengok kadang-kadang kuda, kuda hitam tu tak cantik, tetapi ada kuda yang warna emas. Dia punya bulu tu warna putih, lepas tu kulit dia keemasan. Cantik. Lembu pun sebenarnya cantik juga. Ha, lembu pun cantik juga. Lembu yang warna emas lah. Bukan lembu kita sembelih tu. Uh, Patung Hindu warna emas. Dia ada satu teori, teori sajalah, sebab tak dapat untuk dipastikan. Kenapa orang Hindu ni duk jaga nak sangat lembu tu. Jadi ada dikatakan ada amalgamation, ataupun Hindu itu adalah daripada agama Yahudi, the lost tribe of Israel. Itu teori lah, teori saja. Sebab macam ada persamaan. Puja lembu itu pun puja lembu juga. Jadi, kita lihat ayat 68. Qalu du'u lana rabbaka yubayyin lana mahi. Qalu, siapa berkata? Mereka telah berkata, Siapa? kaum Nabi Musa, Bani Israel. Bani Israel. Ud'u lana maksudnya ud'u lana. Engkau mohonlah untuk kami, Okey. Rabbaka. Tuhan engkau. Tuhan engkau. Kau ajar kan? Kata Tuhan engkau. Bukannya Tuhan kami. Ataupun Tuhan kita. Tak ada. Minta kat Tuhan kau tu. Yubayyin lana. Yubayyin lana adalah dalam bentuk fi'il mudhari', yang dia maksud menjelaskan. Kan? Kerana kita dah belajar dah baina tu dia di antara, di antara. Baina yadai di antara dua tangan. Jadi baina tu adalah untuk membezakan. Ini macam ini macam itu. Maknanya bila kita nak menjelaskan tu kita kena bezakan. Ha, kita nak bezakan, yang ni macam ini, apple bentuknya macam ni, limau bentuknya macam ni, kita cerita beza dia. Apple warna hijau, limau warna oranye. Jadi bila perkataan yubayyin itu adalah untuk menjelaskan, menjelaskan. Kerana apabila ini masalah banyak bertanya ni, inilah mula cerita ayat 68 ni. Kerana ayat 67 tadi tu dia suruh sembelih lembu betina. Kau ambil lembu mana-mana je. Tapi mereka dah kata, lembu. Kan? Lembu mesti hebat ni. Mesti special lah. Mulalah tanya. Ceritakan dekat kami lembu macam mana. Jadi masalah. Kan? Mereka telah menyusahkan diri mereka sendiri. Padahal mereka boleh ambil saja mana-mana lembu betina, sembelih, selesai. Tetapi bila banyak tanya ni, dia jadi masalah. Yubayyin. Jelaskan kepada kami ma hiya, apakah ia. Jadi kalimah hiya ni adalah dalam bentuk dia bagi perempuan. Kalau huwa, dia lelaki, hiya, dia perempuan. Jadi kerana perempuan kan, Baqarah ada ta marbutah. Jadi dia kena hiya. Ma hiya, jelaskan kepada kami apakah ia. Lembu betina tu macam mana? Qala innahu yaqulu innaha baqaratul la. Okey, terjemahkan. Sesungguhnya dia berfirman, sesungguhnya ia sapi betina. Okey, qala siapa berkata? Hmm.
Siapa berkata? Nabi Musa alaihi salam. Okey, innahu hu ni merujuk kepada siapa? Hu, sapi betina. Hmm? Sapi betina. Allah. Hu Inna, Allah. Hu tu rujuk kepada siapa? Allah Ustaz. Bukan. Pada Allah yang ni masalah ni. Yang ni kita belajar tafsir ni. Kan? ha. Kalau tak hu ni siapa? Sebab dia kata sesungguhnya dia berkata. Dia tu siapa? Dia ni adalah Allah. Kerana apabila soalan daripada Bani Israel itu, Nabi Musa tak boleh jawab. Jadi Nabi Musa dalam riwayat, dalam tafsir mengatakan, Nabi Musa pergi ke Bukit Thur. Bukit Thur. Naik Bukit Thur macam dia dapat bila dia bercakap-cakap dengan Allah tu, tanya kepada Allah. Ya Allah tahu aku, dia orang ni tanya lembu tu macam mana? Allah bagi tahu, barulah Allah bagi tahu. Jadi um, bila bila jadi Nabi Musa dia berkata merujuk kepada Nabi Musa, innahu sesungguhnya ia merujuk kepada Allah, yaqulu dia berkata, innahu yaqulu sesungguhnya Allah berkata. Sesungguhnya dia iaitu Allah berkata. Innaha ha ni merujuk kepada siapa? Lembu. baru sapi betina. Lembu. Lembu betina. Lah sapi betina, lembu betina. Innaha baqaratu lembu betina. La ini la apa? La nafi ke la nahi? Nafi. La nafi. La faridun. Faridun kalimah baru. Faridun. Faridun dalam bentuk isim yang maksud tua. Kan? Saya tak tahu lah orang nama Farid tu maksudnya tua. Eja macam mana tak tahu. Saya tak tahu mana. Kan? Farada yang bermaksud menjadi tua. Kalimah ini juga digunakan dalam bahasa kita fardu. Kita dah biasa. Fardu ain, fardu kifayah. Kan? Kerana ia juga bermaksud menetapkan hukum. Menetapkan. Cuma di dalam ayat ini, dia maksud menjadi tua. Menjadi tua. Jadi kata dasar kadang-kadang dia mempunyai banyak makna. Dan kerana itu farada telah mewajibkan, tafridu menetapkan, faridatan mahar, mafrudan yang telah ditetapkan. Jadi la faridun. Jadi dah ada dah satu sifat dah ni. Kan? Lembu macam mana? Dah nak kena cari lembu yang tak tua. Padahal tadi kau senang aja kan. Kau ambil je mana-mana lembu. Lembu betina lah. Sekarang ni dah jadi satu sifat pula. Lembu yang tak tua. Maknanya kena muda. Tapi wala bikrun. Bikrun apa? Bikrun. Bikrun adalah bentuk isim maksud muda. Maknanya tak tua tak muda. Kata dasarnya bakara yang bermaksud panjanglah. Jadi dalam ayat ini bermaksud unta yang muda. Kan? Dia juga bermaksud awal pagi. Awal pagi. Yakhruju Sulaiman mubakkiran. Sulaiman keluar awal-awal. Belia lah dalam umur 2 tahun. Lembu ni dia kalau tua 4 tahun dah tua dah. Dia antara 6 bulan ke 2 tahun. Sebab untuk kita sembelih unta selalunya dia unta tu mesti lebih daripada 6 bulan. Sapi Ustaz. Ya, Sapi kan, sapi betina Ustaz. sapi tu lembu lah, sapi tu bahasa Indonesia. Ya, tak, bukan unta kan? Bukan unta, bukan. Tadi Ustaz cakap unta. Kejap sini tajuk dia unta yang muda. Oh sorry, saya kena ubah ni. Dara atau teruna. Dara atau teruna. Dara atau teruna lah maknanya ni. Nanti saya, ataupun lembu yang muda lah, saya tukar pada lembu yang muda. Lembu yang muda. Okey. Lembu yang muda. Maksudnya muda lah. Kita pun digunakan, kita pun gunakan bikrun juga. Macam Abu Bakar. Abu Bakar dikatakan, kenapa dia panggil Abu Bakar? Nama anak dia tak ada pun nama Bakar. Nama anak dia Muhammad. Kan? Dia merujuk kepada dia bapa kepada anak dara. Iaitu merujuk kepada Aisyah. Kata lah salah satu pendapat yang saya pernah dengar. Bikrun maksudnya muda. Tidak tua dan tidak muda. Awanun baina zalik. Awanun. Okey, baina zalik apa maksudnya? Baina? Nah, di antara itu. Di antara.
Antara yang demikian itu kan. Sebab dia kata yang demikian itu merujuk kepada tua muda. Awanun itu pertengahan. Awanun itu adalah pertengahan dalam bentuk isim, pertengahan umur kan. Kita sebenarnya dah jumpa dah perkataan ini, ain waw nun itu, nasta'in kami memohon pertolongan, ista'inu adalah kami minta pertolongan, tetapi kali ini dalam bentuk yang lain pula, dia menjadi pertengahan umur. Awanun baina zalik, di antara ataupun pertengahan sajalah. Pertengahan sajalah. Bukan pertengahan umur, pertengahan umur tu saya nak buang. Pertengahan. Pertengahan. Awanun baina zalik. Pertengahan di antara keduanya. Jadi setelah diberitahu tu, makanya Nabi pun kata, Nabi Musa kata, faf'alu ma tu'marun. Maka if'alu, maka cepat-cepatlah. Bukan thumma, cepat. Fa. Maka dengan segera hendaklah kamu if'alu, melakukan. Kalian lakukan. If'alu maksudnya kalian lakukan. Daripada kata dasar fa'ala. Melakukan sesuatu. Fa'ala melakukan sesuatu. If'alu maksudnya kamu lakukan sesuatu. Kalian lakukan sesuatu. Buatlah, kalian buatlah. Kalian buatlah. Dia tinggal perkataan kalian. Dan kalian buatlah. Kalian buatlah. If'alu ma, apa yang tu'marun, yang kamu diarahkan. Fi'il madhi mabni majhul, maksudnya dalam bentuk mabni majhul, maksudnya dalam bentuk pasif, diarahkan. Daripada kata dasar tadi kita dah jumpa ya'muru, dia menyuruh, tu'maruna, yang kalian diarahkan, yang kalian disuruh. Maknanya saya cepat-cepat buat ni. Dah masalah dah kamu ni. Sebelum ini ayat 67 sembelih lembu betina je. Sekarang ni dah kena cari lembu betina yang umur pertengahan. Dalam 2 tahun lah kita agak-agak. Tak tua, tak muda. Maka mereka tak buat juga. Mereka tak buat juga. Maka selepas itu ditanya lagi ni. Cari pasal lagi. Maka qalu ud'u lana rabbaka yubayyin lana ma launuha. Mereka berkata, Bani Israil berkata, mintalah bagi pihak kami kepada Tuhan engkau menjelaskan kepada kami apa launuha. Hanya merujuk kepada lembu betina. Launun itu adalah bermaksud warna. Ada tanya warna pula dah. Sebelum ni tak kisahlah hitam, coklat, putih ke apa, kau cari je lah. Sekarang tanya pula, gatal tu tanya warna. Jadi kata dasar lam waw nun yang bermaksud warna. Warna. Jadi digunakan 9 kali, tak banyak dalam Quran. Kalau launun satu warna, kalau alwan banyak warna, berwarna-warni. Dah timbullah soalan. Jadi sekali lagi Nabi Musa kena pergi ke Bukit Tur, tanya. Dah ada orang ni tanya warna apa pula ya Allah. Maka qala, dia berkata, Nabi Musa berkata, innahu yaqulu, sesungguhnya Allah berkata, sesungguhnya dia Allah berkata, innaha baqaratun, sesungguhnya lembu betina itu safra. Safra ni satu warna lah. Dia itu warna kuning. Yang bermaksud kuning. Kuning-kuning ni masalah tuan-tuan. Dia cerita kuning. Maknanya kena warna kuning. Maknanya dari dulu lagi. Dari dulu lagi warna kuning ni dia masalah. Orang yang melibatkan sihir kena kuning. Sebab tu adalah ramai orang kena warna kuning. Pakai baju warna kuning. Ada orang kena tidur atas cadar kuning tau. Sebab dia mengamalkan ilmu-ilmu yang tak patut untuk dia belajar. Dan kerana itu pulut kuning. Pulut pun kena kuning. Kerana pulut itu warna diraja tu janganlah sebut. Saya dari tadi duk tak sebut-sebut. Awak sebut. Orang bagi video ni dekat orang lain tak susah kita. Demam kuning bukan ya Ustaz? Apa dia? Demam kuning.
Demam kuning tu benda lain. Itu tak cukup. Iodin ke apa entah. Lain. Tapi warna kuning ni memang melibatkan dengan sihir. Kan? Melibatkan dengan benda-benda yang tak elok. Kan? Contohnya pulut kuning. Pulut kuning ni saya kalau search nama saya online cerita pulut kuning lah, ada orang cerita, orang tanya. Saya sebut cerita pasal pulut kuning, orang tanya kan. Pulut kuning ni pulut semangat. Kan? Zaman dulu orang-orang kita ni bila nak sesuatu nak memuja lah apa semua, kena persembahkan pulut kuning kepada jin lah, kepada jin. Itulah jadi pulut kuning tu. Kan? Nak bagi kat jin makan konon-kononnya warna kuning. Nama pun pulut semangat. Jadi saya bagi tahu, macam saya cerita tadi, tu untuk menghilangkan rasa cinta kita kepada sesuatu, kita kena musnahkan, kita kena hilangkan, kita kena sembelihkan. Jadi saya bagi tahu, pulut kuning ni jangan kita main-main lagi lah. Kan? Walaupun sebenarnya daripada segi logiknya, makan je lah pulut kuning tu, tak ada apa kan. Tetapi dia ada menyimpan satu perasaan bagi kita. Cerita tak elok tu, cerita semangat tu. Kan? Kerana uh, kita belajar maknanya lembu, patung anak lembu tu pun dimusnahkan. Dimusnahkan. Lepas itu dalam hadis dibagi tahu kan, ada puak datang kepada Nabi Muhammad baru masuk Islam. Puak itu adalah puak yang banyak minum arak. Banyak minum arak. Jadi Rasulullah bagi tahu kepada mereka, kau jangan ada lagi cerita satu persatu. Dia tak cerita arak. Dia cerita bekas arak. Bekas arak tu jangan ada lagi. Kan? Maknanya ada yang buat bekas arak daripada busut, ada yang buat daripada bekas kelapa. Benda tu semua kena hilangkan. Macam kita lah, apabila orang kita nak berhenti seokok, ashtray buang belaka. Jangan ada ashtray sikit pun dalam rumah. Supaya nak hilangkan dia ada fikiran kita. Kan? Tetapi orang tak faham. Dia katalah, kutuklah saya kan. Ustaz Wahabi kan. Pulut kuning pun tak boleh makan. Apalah. Biasalah tu. Banyak orang Melayu dulu banyak guna warna kuning. Ya, orang Melayu kita dulu memang agama Hindu. Kan? Agama Hindunya, agama animismanya, main sihirnya, main bomohnya. Jin belaka guna kuning lah. Kuning Kan? Apa say thank you. So cikgu first. Apa dia? Okey, saya mute Baik. Safra tu maksudnya kuning. So, kuning, warna kuning. Kuning ataupun kekuningan. Kuning. Bukan saja kuning. Faqi'un launuha. Launuha warnanya. Faqi'un. 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 Faqi'un bermaksud terang, cerah. Maknanya dia warna tu dia kuning. Kuning bercahaya tau. Kuning bercahaya. Warna keemasan. Warna keemasan, yes. Warna tu bergemapan. Orang tengok tu cantik. Dia bukan kuning warna bas sekolah tu kan. Bukan kuning warna-warna biasa tu. Bukan kuning baju sami tu bukan. Dia kuning keemasan. Faqi'un mana terang. Warna putih dan kuning yang amat cerah. Macam mana? Okay. Heifer. Golden heifer. Ada tak? Golden heifer. Nampak ke saya buka gambar ni? Saya search. Nampak. Nampak Golden heifer. Dia tak keluar. Sebab dia tak ada lagi. Mana? Okey, dia contoh dia macam ni lah kot. Ni memang goal betul-betul kan, tapi yang dia orang nak tu adalah
Golden horse contohnya. Golden horse. Okey, tengok ni. Okey, tengok ni. Ni dia. Ni. Kuda ni. Dia keemasan, dia cantik. Kan. Kuda ni kan. Maknanya dia warna yang cantik. Faqi'ul launuha. Maknanya warnanya adalah warna yang jelas, terang. Faqi'ul launuha, sekali saja digunakan dalam Quran. Tasurrun nazirin. Tasurru fi'il mudhari' maksudnya menggembirakan. Ia menggembirakan. Daripada kata dasar sarara. Kan? Jadi kalau kita kata masrurun, masrurun maknanya dia gembira. Ahmad masrurun, Ahmad sedang gembira, kan. Dalam sini dia maksud gembira suka, tetapi dia juga digunakan untuk membawa maksud rahsia, kan. Rahsia, memberitahu secara rahsia, menjelaskan rahsia. Kerana itu kita gunakan solat sir, solat rahsia, kerana solat senyap. Kita tak sebut apa yang kita cakap itu. Dia ada solat jahar itu solat subuh, maghrib, isyak, tetapi dia ada solat sir, iaitu solat zuhur dan juga solat asar, solat sir. Tasurun nazirin, menggembirakan nazirin, yang melihat. Nazirin adalah orang-orang yang melihat. Daripada kata dasar nazara yang maksudnya melihat, merenung. Merenung. Lebih kepada merenung lah. Melihat itu, kalau kita kata melihat itu, dia melihat. Tetapi merenung tu kita tengok dengan lama. Kata, cantiknya. Itu merenung, kita tengok lama kan. Lihat itu kadang-kadang kita nampak tak? Nampak. Tapi kita tak renung kan. Kalau tanzurun, kamu merenung, kerana naziri adalah orang-orang yang merenung, orang-orang yang melihat. Jadi maksudnya warna itu adalah warnanya terang, dan kemudian dia menyebabkan orang yang melihatnya gembira. Lepas ini dalam ayat 70 cerita pula lagi. Lagi tertambah menyusah. Sekarang ni dah susah dah. Daripada segi umur, lepas tu warna kena warna kuning. Nanti dia ceritakan macam mana pula. Payah. Baik. Ada soalan ke? Kita habis tekan ni sajalah. 3 ayat sampai ayat ke-69. Ada soalan ke? Ada beberapa minit saja lagi. Okey, tak ada soalan Alhamdulillah. Dengan itu kita tutup kelas kita dengan tasbih kafarah. Subhanakallah bihamdihi. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu. Okey, kita jumpa minggu hadapan Assalamualaikum. 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 Baik.